seorang tetamu yang boleh menjadi idola ataupun boleh menjadi suri teladan kepada anak-anak muda di luar sana. Ya, dan bersama dengan kita pada pagi ini kami kenalkan itu Dr. Reshma, iaitu merupakan tempat ketiga Mrs. Universe 2025. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi, Puan. Selamat pagi, Encik. Terima kasih. Cantik orangnya. Saya Ismail dan Sofi saya. Kita bersantai-santai. Okey. Terima kasih banyak menerima pelawaan kami. Masa masuk tadi kan, saya rasa macam orang kata inilah keindahan alam. Cantik, bijak dan orang kata berkerjaya yang bagus-bagus ya. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan sedikit lah tentang doktor juga di samping seorang pegawai perubatan ya, juga telah pun memenangi tempat ketiga, third runner up di Mrs. Universe 25 dekat Manila. Sedikit pengalaman di Mrs. Universe 2025. Hebat. Mula-mula saya terkejut actually sebab ada 118 country all over the world. Lepas tu ada 132 contestant. Masa kita first time masa kita pergi tu memang saya boleh nampak yang semua orang berjaya. Ada ramai yang ada cancer survivor pun ada. Bukan saja orang yang bekerja tapi juga orang-orang yang ada masalah perubatan. And the moment diorang keluar daripada breast cancer, uterus cancer macam tu, diorang nak lawan balik diorang punya life. So saya belajar banyak benda daripada tu. And then the moment Mrs. Universe, saya rasa macam they was very well organised. Memang bagus. Diorang memang jaga ratu-ratu diorang. Daripada 118 country tu, memang saya rasa macam kagum. Saya rasa gembira masa saya bawa bendera saya tersendiri. Dengan bendera Johor saya especially. So untuk masuk dalam top 25 tu memang sukar. Memang susah sangat. So what happened was, saya memang nampak yang kita orang punya juri tu memang ada dengan sekumpulan dengan kita. Sampai kita orang semi-final kita orang tak tahu. Dan dia orang tengah tengok each and every step yang kita buat. Macam tu. So the moment we enter to top 25, I was shocked. Memang rasa gembira sangat. Saya tidak expect that it will go until top 5. Sebab top 5 tu main winners. That means so masa dipanggil Asia, so saya macam wow, because I represent Asia. Sebab last year saya pergi kat Dubai. I went for Mrs. India Worldwide, yang tu 48 country. So masa tu saya top 5 juga. Lepas tu ada seorang daripada UMP pageant daripada India. Dia terus call saya, dia cakap I want you to go into Mrs. Universe. So saya cakap Mrs. Universe is a platform yang besar. So untuk saya pergi I need a lot of time kan. Tapi dia cakap no, you boleh. I want you all to come. Macam tu. So masa saya nak pergi tu, of course saya punya husband, because it's a big thing, right? So first thing is dia selalu bagi saya encouragement. Husband was my backbone. Sudah mempunyai 3 orang anak, Ifam kan? Betul, ada 3 orang anak. Anak pertama 8 tahun, anak kedua twin, kembar, 1 boy 1 girl, 6 tahun. Okey. Wah, itu dia. Kejayaan yang dicapai sehingga tahap ini pastinya bukan mudah. Perlu banyak cabaran perlu dilalui. Betul. Di awal usia lagi, sejak kecil lagi sebenarnya banyak kehidupan doktor banyak dengan cabaran. Liku yang perlu dilalui untuk capai tahap kejayaan sehingga kini, alhamdulillah kan. Mungkin boleh kongsi juga pengalaman yang dibesarkan oleh seorang ibu tunggal. Dengan 2 orang adik-beradik doktor. Saya dengan kakak saya. Bukan mudah untuk dilakukan oleh seorang wanita yang cukup hebat seperti Betul. My mother dan pendidikan sehingga berjalan. Betul. My mother is my inspiration actually. Sebab masa bapak saya meninggal tu, mak saya 29 tahun. So, bapak saya kerja dekat Tentera Udara di Raja Malaysia, dekat Citra Kedah. Tiba-tiba pukul 3 pagi, polis datang ketuk pintu. Me and my mother was, my mother and my sister dekat rumah masa tu. Dia cakap,